Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang izinnya dapat kita bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ni kita akan sambung perbincangan Sunan Nasa'i bab yang ke-164 ya. Dia nota minggu lepas tu dia ada di ujung tu kita tak baca ya. Nau'un akhar, iaitu riwayat yang lain yang menyebutkan tentang contoh-contoh zikir ataupun doa yang dibaca ketika sujud itu. Masih bincang tu lagi. Di bawah bab yang ke-164, Imam An-Nasa'i telah kemukakan satu riwayat, iaitu riwayat yang ke-1133. Wa bi qala akhbarana Ishaq bin Ibrahim qala anba'ana Jarir 'anil A'mash an Sa'd bin Ubaidah 'anil Mustawrid ibn al-Ahnaf an Silah bin Zufat an Hudzaifah qala sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata lailah fastaftaha bi suratil Baqarah faqara'a bi 100 ayatin lam yarka' famadha qultu يختمها في الركعتين فمضى قلت يختمها ثم يركع فمضى حتى قرأ سورة النساء ثم قرأ سورة آل عمران ثم ركع نحوا من قيامه يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثم ركع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وأطال القيام ثم سجد فأطال السجود يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى لا يمر بآية تخويف أو تعظيم الله أو تعظيم لله عز وجل إلا ذكره. Imam Nasa'i dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Hudzaifah. Dia berkata, pada suatu malam aku mengerjakan salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni cerita di Masjid Madinah ni. Maya tahajud ni. Beliau mulai dengan membaca suratul Baqarah. Itu ayat awal dia kata nak baca surah Baqarah ni tak ayat. Dia pakai baca gitu. Jadi sahabat duduk di masjid tu pergi ambil wuduk, pakat semaya nak berimamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia mula tu dengan mula Baqarah. Beliau telah membaca 100 ayat dan belum rukuk. Lalu tetap membacanya. Hudzaifah berkata, beliau menyelesaikannya pada 2 rakaat, lantas berlalu. Hudzaifah berkata lagi, beliau menyelesaikannya, kemudian rukuk. Maknanya sampai habis tu dia nak ayat tu. Dan terus berlalu hingga beliau membaca suratul Nisa. Lepas, maknanya rakaat kedua tu, baca suratul Nisa. Kemudiannya baca surah Ala Imran. Lalu rukuk yang lamanya seperti itu juga. Masa rukuk ni tak baca Quran lah. Dia zikir selama lebih kurang. Kalau setengah-setengah dalam syarah disebut, maknanya lama qiyam. Dasar pada riwayat lain, lama qiyam lagi. Tapi dekat-dekat qiyam juga lah. Lama tu. Kita kata kalau rukuk setengah jam lama tu. Lepas tu duk baca ke dia? Niat dia baca. Tak tahulah berapa ratus kali, berapa ribu kali, tak tahu. Tapi tak boleh baca Quran. Dia memang Nabi tak pernah baca Quran ketika rukuk dan sujud. Sebab ana terah buat. You sakit kepala dia. Bak terah buat. Dia tak boleh terahkan. Dia kena buat semua. Buat sikit-sikit lama je. Nabi ni hasil daripada orang panggil ibadat yang lama hak lagu tu dia buat. Meningkat. Kalau kita nak start dengan hak ni lalu ke ananas tak usah lah. Kalau kita nak sampai tahap ni kita bermula. Biar ada permulaan kita buat. Tingkat ke lepas ni sikit. Latihan tu lah. Supaya juga sujud ada terah. Baca tu subhana rabbiyal a'la atau capur dengan lain gitu. Oh dia jadi sakit. Lenguh. Apa tu Nabi tak sakit pada tua dah Nabi ni? Sebab dia buat latihan lama. Kita dengar apa kejut ni? 2 surah baca rakaat pertama. An-Nisa dan Ala Imran. Lalu rukuk yang lamanya seperti berdiri. Ketika rukuk beliau mengucapkan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Hak ni bukan maksud 3 kali sebenarnya. Satulah dia baca. Mungkin dia ada lagi baca tapi kukuk mana pun zikir. Zikir bukan Quran. Quran tu zikir paling tinggi tapi tak baca Quran.
Lalu beliau mengangkat kepala sambil mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Bila belakang dia diri terik itu, Rabbana lakal hamd. Baik, beliau memanjangkan berdirinya sebelum sujud. Cuma sepanjang mana lama ni, tapi lama lah. Kemudian dia sujud dan beliau sallallahu alaihi wasallam memanjangkan sujudnya sambil mengucapkan Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Beliau tidak melalui ayat ancaman ni masa dia berdiri, masa dia qiyam lah. Beliau tidak melalui ayat ancaman atau pengagungan Allah Azza wa Jal kecuali beliau berzikir kepadanya. Dalam setengah riwayat, kalau ayat tentang itu kan, ayat tentang apa ni, azab, dia akan kata, A'udzubillah, aku minta berlindung kepada Allah. Allahumma ajirni minan nar. Dia sebut gitu, Allahumma ajirni minan nar. Hadis ni sebenarnya kita bincang dahulu ni. Hadis Huzaifah adalah sahih dan ia diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih. Hadis ni kita bincang dahulu. Seterusnya kita pergi pada riwayat yang lain. Bab satu Nabi, ya. Mana Huzaifah mengaitkan dengan Nabi ni? Sekian Nabi. Berimankan Nabi. Ya, berimankan Nabi. Tahajud lagu ni. Mana boleh? Tahajud tak apa. Enggak, masa Nabi akad tu Nabi tak tahu sahabat dia jadi berimamkan dia. Dia gini semaya sunat ni sebenarnya dia kita boleh sepanjang mana tak apa. Sebenarnya untuk semaya sunat. Sunat ni dia gini, sunat ni betul ulama sebut semaya sunat boleh lama, tapi semaya sunat hak mana tu? Tahiyat masjid ke? Tahiyat masjid baca Baqarah. Tak ada. Kalau kita perhati kalau Nabi baca panjang ni kan, tahajud. Sebab tu kalau sunat-sunat lain tu tak ada. Lepas tu kalau nak buat juga sunat mutlak, boleh. Kita nak buat siang hari ke, cuma ada duk tengok-tengok tadi, duk tengok dalam kitab. Yalah beberapa kitab ni. Dia kata kalau siang hari Nabi tak panjang, mai sunat. Sebab Nabi sibuk. Malam ni. Sebab tu banyak tahajud. Dia mana boleh berjemaah kan ni? Boleh, ni sabit ni, bukan ni saja. Kalau semaya tahajud ni memang boleh buat jemaah. Banyak riwayat tu. Ni salah satu lah. Tapi Nabi tidak baca Baqarah sama. Ni cerita dia nya. Kalau kita tengok dari, sebab kita bincang dulu, hadis ni telah berlalu dulu. Bincang dah. Dia gini cerita asal dia. Umur sahabat ni ramai. Kira tidur masjid. Duduk etikaf di masjid. Tiba-tiba tengok Nabi buka khawkhah dia, pintu kecil tu. Dia raudah tu lah. Dia kata Nabi nak semaya tahajud. Kalau Nabi semaya tahajud di rumah, tidak buat kita semua. Ada ketika Nabi semaya di masjid, tapi banyak buat di rumah. Sahabat kata ni peluang kita semaya Nabi. Buat baca Baqarah. Ada setengah riwayat dia kata panjang dia agak-agak Rasulullah nak tidak. Dia sama lagi. Sahabat kata. Habis Baqarah. Dia rokok. Masuk rakaat kedua, 2 surah dia baca. Surah Tiwal. An-Nisa dan Ala Imran. Tu ya. Benar ni boleh. Ada setengah riwayat sebut sahabat kata kalaulah tu imam tidak Nabi aku berhenti dah. Aku farakah dah. Dia kata sakit lutut. Mana sahabat pun tak biasa main gini. Kuat Nabi, fizikal Nabi. Terabu anak terada. Tak sujud tu. Rokok. Sakit atau ni. Kata tak buat. Tak pernah buat. Sebab tak nak kata kalau nak buat kena ejah biar lama. Ambil sikit banyak. Misalnya minggu ni kita lama sikit 5 minit. Benda ni tak timbul masalah kalau kita tak main tahajud. Dia tak timbul masalah. Tak ada masalah ke Abu. Tu ya. Jadi gitulah ya. Jadi kena faham lah. Baik, seterusnya kita pergi pada bab 165, iaitu hadis ke 1134. Wa bi qala akhbarana Bundar Muhammad bin Bashar qala hadatsana Yahya bin Sa'id al-Qattan wa ibn Abi Adi an Syu'bah qala hadatsana Sa'id an Qatadah an Mutarrif an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi ruku'ihi wa sujudihi subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh. Imam Nasa'i dengan sanad telah meriwayatkan hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika rukuk dan sujudnya memperbanyakkan bacaan subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh. Subuh makna maha suci Allah. Quddus maha, nak terjemah mana tak tahu ni, sebab ni kita kena belajar khusus juga sebenarnya. Subuh maha suci Allah. Suci Allah ni daripada segala kekurangan. Quddus maha suci Allah daripada serupa dengan makhluk. Tu setengah ulama dia kata begitu. Menafikan anak. Quddus. Dia juga kata gitu. Tak serupa ni dengan orang yang sembah ni. Rabbul malaikati war ruh. Hak kita kata subuhun quddusun Allah. Subuhun quddusun tu.
menyucikan Allah, membersihkan Allah daripada sifat kurang dan sifat serupa dengan makhluk, itulah Tuhan malaikat dan Tuhan ruh. Ruh maknanya Jibril di situ. Orang panggil Tuhan para malaikat dan Tuhan ruh. Ruhul Kudus dipanggil. Jibril itulah. Hadis Aisyah radhiyallahu anha adalah sahih dan ia diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih. Hak ni boleh kita nak baca dalam rakaat dan sujud. Semaya fardu pun boleh, semaya sunat pun boleh. Kata nak ulama kata nak campur boleh. Subhana rabbiyal azim, patut kita campur pula. Subuhun Quddus. Dia kata dah, ha. Orang yang aku mai tarawih pun. No. Sebab orang kita biasa buat tarawih no. Tarawih. Sebab wallahualam, ana bukan nak kata, cuma nak ayat kalau kita tengok dari riwayat ketika witir tu. Wallahualam setakat ana itu kalau untuk tarawih tu tidak disebut gitu. Lepas tu dah nak kata juga, no awan no. Baik, seterusnya ni kita tidak nabi jawapannya. Cuma nak ayatnya bentuk bacaan ketika sujud dan setengah tu dia sebut juga ketika rakaat. Baik. Kemudian kita pergi kepada bilangan tasbih ketika sujud. Bab 166 adadut tasbih fi sujud. Bilangan tasbih, kalau kita kata subhana rabbiyal a'la tu berapa kali? Imam An-Nasai telah mengemukakan satu hadis di bawah bab ini. Bab ini secara khusus membincangkan tentang jumlah atau bilangan kali tasbih subhana rabbiyal a'la yang dianjurkan untuk dibaca semasa seseorang sedang sujud di dalam solatnya. Hak ni bicara tentang semaya ni, bukan sujud syukur ni. Tak. Patut tak boleh ke sebut syukur? Boleh. Tapi hak ni dia bincang khusus tentang semaya. Cuba tengok hadis ni. Hadis 1135. Wa bi qala akhbarana Muhammad bin Rafi' qala hadatsana Abdullah bin Ibrahim bin Umar bin Kaisan qala hadatsani abi an Wahb bin Manus qala sami'tu Sa'id bin Jubair qala sami'tu Anas bin Malik يقول ما رأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز فحززنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. Imam Nasai dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis daripada Anas bin Malik, beliau berkata, tidaklah aku melihat seseorang pun yang salatnya lebih menyerupai salat Rasulullah SAW daripada pemuda ini. Anas tidak sebut Umar bin Abdul Aziz, iaitu Umar bin Abdul Aziz. Ini perawi lah, yang lepas ni kita bincang lah. Iaitu Umar bin Abdul Aziz. Kami mengira dia membaca 10 kali tasbih dengan setiap rukuk dan sujud dia. Pada setiap rukuk, dalam setiap rukuk dan sujud. Kami duk perhati dengar, bunyi dia baca tu maknanya zikir ketika rokok dan sujud tu 10. Subhana rabbiyal azim 10, subhana rabbiyal a'la pun 10 kali juga. Cuba kita tengok perbincangan dan pedoman hadis. Yang pertama, hadis Anas bin Malik adalah dhaif kerana dalam sanadnya terdapat Wahab bin Manus yang tidak diketahui keadaan, majhulul hal, sebagaimana dikatakan oleh tokoh rijal Ibn Qattan itu. Jadi hadis ini dhaif lah. Sebenarnya hadis ini dhaif. Para ulama menjelaskan tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan bilangan khusus tasbih ketika rukuk dan sujud. Nak cari sahih tak ada. Tu. Sebagai contoh, sebab tempat kita ni dia tekan nak 3, boleh tak boleh? Bukan kata tak boleh, boleh. Tapi nak kata khusus gitu, maknanya tak ada riwayat yang sahih. Ada riwayat. Contoh, cuba tengok hadis ni. Yang pertama, dia banyak mari itu mari banyak, saya ambil 2 saja. Kita baca daripada awal. Wa bi qala hadatsana Abdul Malik bin Marwan al-Ahwazi qala hadatsana Abu Amir wa Abu Daud an ibni Abi Dhi'b an Ishaq bin Yazid al-Hudhali an Aun bin Abdullah an Abdullah bin Mas'ud qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a ahadukum falyaqul 3 marrat subhana rabbiyal azim wa dhalika adnah wa idza sajada falyaqul subhana rabbiyal a'la 3 wa dhalika adnah. Maksudnya, telah meriwayatkan kepada kami oleh Abdul Malik bin Marwan al-Ahwazi, telah meriwayat kepada kami oleh Abu Amir dan Abu Daud daripada Ibnu Abi Dhi'b, daripada Ishaq bin Yazid al-Huzali, daripada Aun bin Abdullah, daripada Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang daripada kamu rokok, maka hendaklah dia mengucapkan 3 kali subhana rabbiyal azim, dan itu adalah paling minimum. Paling sikit lah 3 kali. Adnah. Dan apabila dia sujud, maka hendaklah dia mengucapkan subhana rabbiyal a'la 3 kali. Dan itu adalah paling minimum. Paling minimum, paling sikit. Hadis ini tidak sahih kerana terputus sanadnya. Bahkan kalau tengok dalam Sunan Abu Daud menjelaskan bahawa telah berlaku irsal, terputus perawi, kerana Aun tidak sempat dengan Abdullah. Mana Aun? Aun bin Abdullah daripada Abdullah bin Mas'ud,
sebenarnya celah antara sahabat Abdullah bin Mas'ud dengan Aun bin Abdullah ni, dia ada orang lain tengok. Sebab apa? Sebab terbukti Aun bin Abdullah dia tak ada dengan sahabat Ibnu Mas'ud ni. Dia tak ada. Tapi tak ayat situ siapa. Terputus sana. Itu contoh hadis yang pertama. Contoh hadis yang kedua. Hadis ayat tak sahih. Lain pun begitulah mengikut kajian ulama ni. Wa bi qala hadatsana Khalf bin al-Walid qala hadatsana Khalid an Sa'id Jurairi an Sa'di an abihi an ammi qala ramaqtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salati fakana yamkuthu fi ruku'i wa sujudi qadra ma yaqul subhanallah wa bihamdihi thalatha. Telah meriwayatkan kepada kami oleh Khalaf bin Al-Walid, telah meriwayat kepada kami, seterusnya lah kita dengan sanadnya sampai kepada As-Sa'di, dia ambil pada ayah dia daripada bapa saudaranya. Dia kata Sa'di ambil pada ayah dia. Ayah dia ambil daripada bapa saudara dia. Jadi bapa saudara pada ayah dia ni kata. Sebabnya tu kita kembali pada bapa As-Sa'di tu. Aku memperhatikan, kata bapa saudara kepada ayah Sa'di. Aku memperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat dia. Maka baginda berlama-lama dalam rukuk dan sujudnya sekadar masa yang diperlukan untuk mengucapkan subhanallah wa bihamdih sebanyak 3 kali. Hadis ini dhaif kerana As-Sa'di adalah perawi majhul. Perawi majhul. Kena ubahlah sikit kita ubah sikit ni sebab ana tertinggal ni. Dia kata aku memperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya. Maka baginda berada seketika. Kena gitu. Potonglah silat tu. Yamkus, maka saya yamkus ni duduk seketika. Tidak lama sih. Dalam rukuk dan sujud sekadar masa yang diperlukan, kita cukup 3 kali kata subhanallahi wa bihamdih 3 kali. Sekadar tu. Sebab tu duduk seketika tu. Ni anak tinggal sepatutnya. Potonglah berlama-lama tu. Sebab yamkus tu. Hadis ini dhaif kerana As-Sa'di adalah perawi majhul. Kesimpulannya, yang sahih adalah bahawa tidak ada bilangan tertentu yang ditetapkan dalam tasbih ketika rokok dan sujud sebagai had paling minimum atau paling maksimum. Tak ada. Maknanya kita katakan paling sikit sekali lah. Itulah makna harun. Ayatnya boleh. Cuma, tak apa. Sebaliknya yang dituntut adalah memperbanyakkan tasbih dan memanjangkan rukuk serta sujud. Jadi hak ni lagu mana? Nak panjang lagu mana? Nak panjang lagu mana? Kena ingatlah. Kena ingat. Kita kena ingat bahawa kalau kita ni anak nak sebut dia, kalau kita semaya berjemaah, sama ada kita jadi imam ke, kita jadi makmum ke, kalau kita jadi imam, kita kena dengan kadar biasa seperti Nabi buat. Nabi tidak panjang. Kalau sekadar 3 kali ataupun 5 kali seperti Umar bin Abdul Aziz tadi, ulama kata sebab zaman dia sudah terdidik dah gitu, 10 kali dia baca. Tak apa, boleh. Tapi kalau tempat kita tu kita buat gitu, dia bahasa panjang. Boleh haji dia warna panjang. Sebab orang kita ni tak tahu ada. Dia ingat aku mesti 3. Biasanya gitu. Kadang-kadang kalau baca lebih, sebab tu maulidnya tak sah lah. Takut jadi masalah. Sebab ni semaya Jumaat. Kalau ni kalau sunat, ikut nak buat apa. Apa Nabi buat tu lah. Gitu. Jadi, jelas daripada hadis ni bahawa ketentuan khusus. Ada tu tasbih, bilangan tasbih tu tak ada yang sahih. Kena baca. Lepas ni dia ada pula. Tak baca lagu mana. Bukan sekadar bilangan berapa. Tak baca tu. Lagu mana. Selepas ni. Di sini ana bawa kenyataan Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Dia kata, telah dikatakan bahawa dalam hadis ini terdapat hujah bagi mereka yang berpendapat bahawa kesempurnaan tasbih adalah dengan 10 kali. Ada setengah ulama dia kata hak Umar bin Abdul Aziz ni lah. Bukan Anas kata tak ada orang paling serupa dengan Nabi dia lah. Namun yang lebih sahih kata Imam Syaukani ialah bahawa seseorang yang salat bersendirian boleh menambah tasbih sebanyak mana dia mahu. Kalau semaya seorang. Dan semakin banyak dia menambah. Boleh. Maka itu lebih utama. Hadis-hadis sahih yang menceritakan Nabi SAW memanjangkan rukuk dan sujud menjadi bukti yang jelas tentang perkara ini. Begitu juga dibolehkan menambah tasbih bagi imam sekiranya. Sebab ni. Imam boleh juga nak lebih sikit. Sekiranya makmum tidak merasa terganggu dengan pemanjangan tersebut. Misalnya kita buat 5, dia tak terasa pun sekali 3. Subhanallah. Tapi janganlah sampai cepat bunyi bol tak boleh. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Wa bihamdi tu dia perbincangan lain. Kita bincang dah dulu ulama khilaf tu. Kalau kira dalam hadis tak ada lah. Cuma ada tambah. Tapi ulama kata boleh. Tak apalah tu.
Kalau untuk imam nak buat, dia kena pastikan tidak mengganggu makmum itu. Misalnya kalau kita di RNR, janganlah kita buat panjang. Sebab kadang-kadang orang nunggu nak maya tu. Ni siap dengan zikir, nak pula. Terganggu. Tu tak boleh. Benda-benda gitu kena jaga tu. Yang ketiga, individu yang menjelaskan masuk Al-Fatah. Siapa dia Al-Fatah yang disebut oleh Anas itu? Sebagai Umar bin Abdul Aziz ala Sa'id bin Jubair atau perawi sebelum dia. Jadi ulama pun tidak pasti secara muktamad. Setengah kata tu Sa'id bin Jubair, bukan Anas kata. Anasnya sebut Al-Fatah. Orang muda tu. Muka dia muda. Orang muda ni nampaknya semaya serupa betul dengan Nabi. Siapa dia Al-Fatah? Tidak disebut oleh Anas. Jadi adalah riwayat ni siapa sebut? Anak murid dia. Sa'id bin Jubair. Terbaik. Seterusnya. Bab 167. Babur rukhsah fi tarki zikri fi sujud. Kelonggaran dengan tidak membaca zikir ketika sujud. Imam An-Nasai telah mengemukakan satu hadis di bawah bab ini. Bab ini menyebut tentang hadis yang menunjukkan adanya kelonggaran untuk meninggalkan zikir ketika sujud. Secara mutlak. Sama ada zikir yang telah disebutkan sebelum ini atau zikir mana-mana zikir. Secara mutlak. Tak baca langsung. Itu makna secara mutlak. Maksud pengarang rahimahullah, yakni Imam An-Nasai rahimahullah, ialah bahawa segala zikir yang dinukilkan berkaitan sujud bukanlah bersifat wajib. Ini antara fiqh Imam Nasai. Di mana disebut. Dia ada kitab khusus ni bicara tentang fiqh Imam Nasai. Tetapi adalah sunat, yakni yang muakkadah, yang digalakkan. Berdasarkan hadis dalam bab ini. Dalilnya ialah bahawa Nabi SAW memerintahkan orang yang salatnya tidak betul agar sujud dan melakukan dengan tenang dan sempurna. Sebagaimana sabda baginda yang bermaksud, hendaklah orang bersembahyang sujud sehingga dia meletakkan wajahnya dengan sempurna sehingga sendi-sendinya tenang dan selesa. Orang panggil hadis musi'us salah tu lah kita. Ni pun bincang dah dulu hadis ni. Cuma ni lebih panjang lagi. Hadis musi'us salah. Penting hadis tu. Hadis orang yang semaya tak boleh. Nabi suruh sampai 3 kali. Mu tak semaya lagi tu. Semaya sekali lagi. Akhir sekali dia kata, hamba ni habis kering dia buat ni. Royak lah Rasulullah tak kena mana. Kan dia. Tu kita bincang dulu. Cuma ni lebih panjang lagi. Namun baginda tidak memerintahkannya untuk berzikir dalam sujud. Maka ini menunjukkan bahawa zikir dalam sujud bukanlah satu kewajipan salat. Sekiranya dia wajib, pasti baginda akan mengajarkannya. Kerana ketika itu adalah situasi yang memerlukan penjelasan. Dan menangguhkan penjelasan daripada waktu keperluan adalah tidak dibenarkan dalam agama. Tak boleh. Ketika ni lah sepatut kena ayat dia salah dah tu mayat. Tiba-tiba Nabi tak ayat tentang zikir tu. Kalau ni hadis ni khilaf banyak ni kita bincang dah dulu. Baik, tak apalah, kita ambil sepitah lalu. Okey, hadis yang dikemukakan oleh Imam Nasai itu hadis ke-1136. Wa bi qala akhbarana Muhammad bin Abdullah bin Yazid al-Muqri Abu Yahya bi Makkah wa huwa Basriyun. Qala hadatsana Abi, qala hadatsana Hammam, qala hadatsana Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah anna Ali bin Yahya bin Hallad bin Rafi' bin Malik haddathahu an abihi an ammih Rifa'at bin Rafi' qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun wa nahnu hawlahu idh dakhala rajulun fa'atal qiblata fa shalla falamma qada salatahu jaa'a fa sallama ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa 'ala al-qaum faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'alaik idhhab fa salli fa innaka lam tusalli fadhahaba fa shalla فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمق صلاته ولا يدري ما يعيب منها فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك اذهب فصلي فإنك لم تصلي فأعادها مرتين أو ثلاثا فقال الرجل يا رسول الله ما عبت من صلاتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله عز وجل ويحمده ويمجده قال همام وسمعته يقول ويحمد الله ويمجده ويكبره قال فكلاهما قد سمعته يقول قال ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله وأذن له فيه ثم يكبر ويركع حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يستوي قائما
hatta yuqima salbahu thumma yukabbira wa yasjuda hatta yumakkina wajhah. Wa qad sami'tuhu yaqul jabhatahu hatta tatma'inna mafasiluh wa tastarqi wa yukabbira fayarfa'a hatta yastawiya qa'idan ala maq'adatihi wa yuqima sulbah wa yuqima sulbah thumma yukabbira fayasjuda hatta yumakkina wajhahu wa yastarqi fa idza lam yaf'al hakadha lam tatimma salatuh. Sa'id dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Rifa'ah bin Rafi'. Ni hadis Rifa'ah. Ni hadis lebih panjang daripada hak dulu. Dia kata, bila manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk dan kami di sekelilingnya, tiba-tiba ada seorang laki-laki masuk ke dalam masjid dan menghadap ke arah kiblat. Lalu salat. Setelah selesai salat, ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengucapkan salam kepada beliau dan juga kepada kaum muslim. Alal kaum tu mana orang Islam ada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam membalas salamnya lalu bersabda kepadanya, alaika tu mana alaika, sebab alaika ni dia ada beberapa makna. Alaika boleh ngerti wajib ke atas engkau. Alaika, tapi sini makna alaika ni alaikas salam. Waalaikumsalam warahmatullah lah maksud dia, cuma bahasa ring. Seperti kita kadang-kadang WSLM, lepas tu dot. Mana dalam hati tu kena kata waalaikumsalam. Jangan tak kata. Nah, tu nak rengkah. Walaupun setengah-setengah tu dia tak setuju gitu. Dia kata wak penuh, engkau boleh sipar pun lepas tu kau pipih masuk situ. Buat apa nak? Ikutlah tu. Lepas Nabi jawab sana, Nabi kata kembalilah. Izhab, kembalilah, mana pergilah. Wasalli, dah salatlah. Sesungguhnya engkau belum salat. Lalu dia pun pergi, tak kecap banyak dia ni, sahabat Nabi ni. Lalu dia pun pergi, dah salat lagi. Rasulullah mengawasinya. Yarmuk ni gini, Yarmuk ni gini. Ramaka Yarmuk ni gini. Rasulullah tengok nganak mata. Rasulullah duduk, sahabat ni kecap pada Rasulullah perhati. Tengok, bukan kata perhati, tengok tak. Maknanya tengok tu, tengok pun. Tengok gitu. Nabi nak tengok betul tak maya. Dia ubah ke tak? Kalau tadi menggoyek dah tak betul. Tak maya lagi, itu selalu tu kena maya mula. Baik, tak apalah. Jadi Rasulullah mengawasi salatnya tanpa ia sedari kesalahannya. Setelah selesai salatnya, dia datang lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengucapkan salam kepadanya dan kepada orang Islam. Kok ada situ? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam membalas salamnya dengan berkata alaikas salam. Nabi kata, kembali semula. Pergi semula dan salatlah. Sesungguhnya engkau belum salat. Ia mengulangi lagi. Hak ni berlaku ni 2 kali ataupun berlaku lagi sekali. Yang ni 3 kali. 3 kali Nabi suruh. Tak apalah kalau kita kata 3 kali. Makna selepas itu, lelaki ni kata, wahai Rasulullah, apa yang engkau cela dari salatku? Mana apa yang kau dapati keaiban pada salatku? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, belum sempurna salat salah seorang dari kamu sehingga dia menyempurnakan wuduknya. Sini ni ulama kata, anda sebut lalu lah. Sini ni sebenarnya wuduk dia okey dah. Sebab Nabi perhatinya dia semaya dia. Nabi Yarmuk tu tengok semaya. Maknanya cuma Nabi ayat secara umum. Sebab tu dia tak ambil wuduk. Kalau wuduk dia tak betul, mesti dia ambil wuduk semula. Tu kita bincang dah dulu. Cuma Nabi sebut secara umum, sifat orang yang sah salat dia kena sempurnakan wuduk sebagaimana yang telah Allah Azza wa Jalla perintahkan. Gapo dia Nabi sebut hak rukun ni? Basuh muka, basuh kedua tangan sampai ke siku, mengusap kepala dan membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Ni hak basic dia. Lalu bertakbir kepada Allah Azza wa Jalla dan memuji serta mengagungkannya. Pada lafaz lain. Perawi kata ada dalam lafaz lain tu jadi panjang ni. Beliau mengatakan, dalam riwayat lain Nabi kata gini, lalu memuji Allah. Bila akad takbir Allahu Akbar, kemudian puji Allah. Puji Allah tu kita bincang dah dulu. Mana baca iftitah, kemudian Fatihah. Dan mengagungkannya. Rifa'ah berkata, kedua kalimah tadi ku dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu membaca Al-Quran. Ni hak Nabi kata lagi. Lalu membaca Al-Quran yang mudah baginya. Hak mana hak dia mudah? Hak dia ingat. Hak dia rasa senang. Hak dia faham makna. Yang diajarkan oleh Allah dan diizinkannya. Ni pun Nabi tak sebut ni Fatihah pun tak sebut sini. Tak ada sebut Fatihah ni. Baca Quran. Kat mana mudah dia nak baca? Nampak ada pilihan tu? Baik. Kemudian bertakbir lalu rukuk hingga tenang sendi-sendi dia.
Kemudian mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kemudian dia berdiri tegak hingga lurus punggungnya. Lalu bertakbir dan sujud hingga menempelkan wajahnya pada wajahnya. Pada lafaz lain, dahinya. Pada lafaz lain, Nabi sebut wajah. Dan pada lafaz lain, Nabi sebut dahi. Ini kita bicara ke dahi. Ada sebut dahi, ada sebut hidung, ada sebut dahi, wajah. Semua tu duduk di wajah belakang tu. Hidung ke dahi ke. Dagu dia tak ada sebut. Sehingga tenang sendinya. Kemudian bertakbir dan bangkit dari sujud hingga duduk di tempatnya dan lurus punggung. Duduk di tempatnya itu sendi-sendi. Itu masuk semula adalah halqah dia. Lantas bertakbir dan sujud lagi. Begitulah seterusnya. Sempurna satu rakaat. Jika tak buat lagu ni, kira tak sempurna salat dia. Orang panggil nak sah satu rakaat tu, kena lagu tu lah. Lagu tu lah dia buat selepas tu pula. Baik. Hadis Rifa'ah bin Rafi' al-Sahih. Hadis beliau lebih terkenal dengan hadis Al-Musi'. Hadisul Musi' dia panggil. Hadis orang yang semaya tak comel. Penjelasannya telah pun disebutkan sebelum ini berserta huraian isu-isu yang berkaitan dengannya pada bab 105 hadis 1053. Bicara dulu. Semua sini anda sebut sikit saja. Pertama sekali musannif yakni Imam Nasa'i rahimahullah telah membawa ke hadis itu di sana. Pada bab 105 tu. Hadis 103 hak dulu kita bicara dulu. Musannif yakni Imam Nasa'i bawa sana sebagai dalil tentang adanya kelonggaran rukhsah untuk meninggalkan zikir ketika rakaat. Manakala di kesempatan ini pula musannif yakni Imam Nasa'i ingin menjelaskan rukhsah, kelonggaran untuk tidak baca zikir ketika sujud. Sebab tu dia bawa dua kali tu. Dia sebut dua-dua kali ni. Baik. Yang keempat, sebagian ulama ada menyebutkan hadis ini pada frasa wa yaqra'u ma tayassara minal Quran. Frasa ni menjadi dalil bagi mazhab Hanafi bahawa tak wajib baca Fatihah dalam salat. Kita bincang dah sebelum ni. Panjang dah bincang. Sebab bagi dia Nabi tak sebut ni untuk sah. Cuma bacalah Quran mana-mana pun. Cuma faham ulama lain termasuk dalam mazhab Syafi'i, dia kata apa tengok hadis ni sajanya. Hadis lain begitu banyak lagi. Capur semualah. Sebab tu anda baca, anda pergi hak tu hak kuat, baca lah. Lepas tu kalau ada orang tak baca, dia nak pergi pendapat dalam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, anda yakin Imam Abu Hanifah pun dia baca, cuma dia kata tidak wajib. Nak ayat hukum, bukan dia amal gitu. Atau kalau baca lagu mana? Molek, tentu dah tu. Cuma dia kata tak wajib. Mana kalau orang tak baca pun sah maya, tak wajib. Dia nak ayat tu ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita dah ramai lagi dalam mazhab lain, tokoh-tokoh ulama dalam mazhab lain kata tak boleh, tak jadi semaya. Rukun qauli tu. Pergi hak tu lah. Hak tu hak ramai. Yang kelima, pengajaran utama daripada ni apa tidak nak bincang panjang lah sebab kita bincang dah. Yang pertama sekali daripada hadis, pengajaran utama daripada hadis. Yang pertama kewajipan tumakninah dalam setiap rukun salat. Mesti kena tumakninah. Itu antara. Hak tu kita bincang panjang dulu. Walaupun ulama khilaf, gapo dia sebenarnya sini hak utama. Kita bincang dah dulu. Butirnya hak mana? Lama ulama kata tumakninah tu. Sebab tu duduk nombor satu sekali. Yang kedua, pentingnya menyempurnakan wuduk. Walaupun lelaki ni nampak tidak bermasalah dengan wuduk. Yang ketiga, tidak sah salat seseorang jika tidak menunaikan rukun-rukunnya dengan betul. Yang kelima, Nabi SAW tidak terus mengajarkan zikir sujud tetapi hanya rukun fizikal. Ini dalil zikir bukan rukun tapi sunat. Ini memang ulama terima. Tak baca senyap, rukun senyap. Memang sah maya. Tetapi kalau tanya anak, itu kurang. Semaya dia tidak berkualiti. Sebab tu sini pun dia nak ayatnya tidak wajib. Tapi kalau kita bincang sifat salat Nabi baca. Kau tahu kita nak ya. Yang kelima, ilmu fiqh salat mesti berteraskan hadis sahih. Bukan semata-mata ikut-ikutan. Sebabnya setengah ulama kata lelaki ni kenapa semaya dia jadi gitu? Kita bincang dulu. Salah satunya kerana dia tidak belajar dengan betul. Boleh jadi hak mengajar dia pun tak betul juga. Ataupun boleh jadi dia tengok orang semaya dia pun buat. Itu antara sebabnya. Baik, seterusnya kita pergi pada bab 168. Aqrabu ma yakunul abdu minallahi azza wa jal. Waktu paling hampir seseorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nasa'i rahimahullah telah mengemukakan satu hadis di bawah bab ini. Melalui bab dan hadis ini, Imam An-Nasa'i ingin menjelaskan keutamaan sujud bagi seseorang Muslim, khususnya ketika mereka sedang salat. Jika tajuk sebelum ini menegaskan bahawa zikir dalam sujud bukan wajib.
Seseorang boleh sahaja tidak membaca zikir tertentu dan solatnya masih sah. Tetapi tajuk ini pula datang sebagai pelengkap untuk menunjukkan zikir dalam sujud bukan wajib, namun sujud adalah waktu yang sangat mulia untuk mendekatkan diri pada Allah. Dah waktu sangat mulia tu akan duduk saja gitu. Dia nak royak itulah. Oleh itu disunatkan memperbanyakkan doa dan zikir ketika sujud, kerana itu waktu yang paling hampir antara hamba dengan penciptanya. Jadi kita kena tengok semualah. Bagaimana kalau tak baca apa-apa lepas susah maya. Kalau dia jadi tu email rasa nengu juga kita jadi tu makmum dia tu. Dia kata apa ngaji kita bagi ni mo ni. Ni file ketiga dah ni. Kena beli air pula rapat jik dah ni. Dia tahu dah ngaji orang pun ngaji juga. Tapi kita ni bukan sekadar nak ambil sah ibadat ni. Nak biar serupa dengan Nabi lagu mana. Baik, hadis yang ke-1137. Wa bi qala akhbarana Muhammad bin Salamah qala hadatsana Ibnu Wahb an Amr yani Ibn al-Harith an Umarah bin Aziyah an Sumay annahu sami'a Aba Salih an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih azza wa jalla wa huwa sajidun fa akthirud du'a. Imam Nasa'i dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keadaan hamba yang paling dekat, dia sebenarnya kalau kita nak ubah boleh juga kalau mengikut kritik ke tokoh-tokoh bahasa Melayu, dekat kepada. Sebab dekat dengan ni dia tak betul bahasa Melayu. Mengikut ahli bahasa lah. Ana pun tak sempat nak ubah tu. Boleh ubah sendiri lah. Keadaan hamba yang paling dekat kepada Allah Azza wa Jal adalah ketika dia sujud. Maka perbanyakkanlah berdoa ketika sujud. Baik, sekarang kita nak tengok huraian sedikit. Yang pertama, hadis Abu Hurairah adalah sahih dan ia termasuk dalam koleksi sahih Muslim. Yang kedua, apakah maksud hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana disebutkan dalam hadis? Lagu mana maksud hampir tu? Kata Tuhan tidak bertempat. Ana tak guna tu. Ana pun tidak guna kaedah tu. Cuma nak ayat sebab dalam kitab memang ada sebut. Anda tengok dalam beberapa syarah, dia kata kalau kita faham dekat tu dekat secara fizikal, mana Allah bertempat tak boleh sebab Allah tidak bertempat. Tapi anda tidak nak jawab gitulah sini. Cuba kita tengok. Jawapan dia. Maksud hampir di sini bukan secara fizikal. Bahkan ia bermaksud yang pertama, hati paling tu. Dia sebenarnya banyak ni dekat asal muka surat bincang. Ni anda ringkas ke? Seshindi kata gini. Tapi lebih kurang sama. Kalau kita simpulkan, ni. Hati paling tunduk. Itu makna dekat tu. Makna paling tunduk kepada Allah. Kalau kita bawa kereta. Ingat juga tu. Tapi masa sujud ni lebih hampir lagi. Dari segi ruh kita. Hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua. Rasa kehinaan paling tinggi. Pada waktu tu seluruh anggota kita rapat di lantai. Hujung-hujung anggota semua rapat lantai. Dahi yang paling mulia rapat lantai. Waktu tu. Yang ketiga, keikhlasan paling mendalam. Yang keempat, tunduk dan merendah diri sepenuhnya di hadapan Allah SWT. Pada waktu itulah. Nak banding dengan fi'li salat hal lain. Inilah makna hakiki kut dekat kepada Allah. Iaitu keintiman spiritual, bukan jarak fizikal itu. Yang ketiga, dalam salat, sujud adalah kedudukan paling rendah secara fizikal. Dari sudut fizikal, Allah panggil paling rendah kedudukan fizikal musalli, masa sujud lah. Tetapi paling tinggi dari segi hubungan hati dengan Allah. Betul, nampak sujud, nampak hina, nampak terbakar. Memang, kerana kita sedang sembah Tuhan. Sebab tu dia kira waktu paling hina. Tapi itulah waktu paling tinggi. Keadaan paling tinggi di segi hubungan hati kepada Allah. Justru, sujud menjadi tempat terbaik untuk meraih dekat kepada Allah. Sesuai dengan fitrah ibadat yang penuh kerendahan diri. Yang keempat, sabda Nabi SAW ini, fa'akthirud du'a. Akhirnya Nabi kata, dah tahu dah kelebihan masa sujud. Fa'akthirud du'a. Perbanyakkanlah oleh kamu berdoa. Maksud dia apa dia? Maksudnya galakkan keras daripada Nabi. Keras tu daripada. Apa keras tu maknanya? Dia cerita gini dari segi bahasa. Walaupun terjemah secara harfiah, fa'akthiru, maka perbanyakkan oleh kamu sujud. Doa. Tapi kenapa kita tengok dalam syarah, iaitu video kata, ni penekanan. Targhib. Penekanan, motivasi. Sebab dia kata, kita kena tengok, orang panggil sebelum Nabi sebut fa'akthiru tu, apa dia Nabi sebut? Nabi sebut kelebihan dulu. Nabi sebut kelebihan dulu. Kelebihan waktu sujud. Itulah paling rapat kita dengan Tuhan. Bila selepas tu baru Nabi buat arahan, mana arahan ni bukan arahan biasa.
Arahan ni lebih pada motivasi, targhib. Itu maksud dia. Kan Nabi sebut dulu, kata kelebihan tu. Baru Nabi perintahkan supaya berperbanyakkan doa. Dari situ ulama faham, hak ini merupakan targhib, galakan yang kuat. Jadi galakan keras daripada Nabi SAW agar kita menggunakan waktu dan kondisi sujud untuk banyak berdoa. Kenapa perkara ini ditekankan oleh Nabi SAW? Kerana doa paling mudah diperkenankan ketika seseorang benar-benar rendah hati di hadapan Allah. Di mana sujud ialah saat kehambaan paling murni dan Allah mencintai kehambaan. Hak ni pun anda buat kesimpulan dalam kitab Syarah Ethiopi tu lah. Gini hak ni bila kata begitu dah, mesti jadi lama kita kata. Sebab tu kata hak ni penekannya pada semaya sunat. Patut tak boleh ke kalau dalam semaya fardu boleh? Doa ringkas lah. Sebagai contoh, kalau Anas di tak bunyi pun pada lidah kita tu, kita teringat Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna. Kalau ada setakat tu ya. Kalau kita nak doa penuh tu, kita doa waktu lain. Kita doa untuk kita, ada ibu bapa kita. Lepas tu lepas semaya, kita doa habis. Wali masyaikhina, wali a'immatul muslimin, apa ni, kita hatu selepas tu. Sebab kalau kita nak buat dalam jadi panjang. Kita ambil tu penting. Doa kepada ibu bapa kita. Bapa kita setengah ibu bapa meninggal lama. Anak ada ayah, mak meninggal. Ambil peluang waktu tu. Dalam hati tak haru rasa harap dalam hati. Ya Allah, ampunlah dosa aku, dah dosa kedua aku. Hak lain tu kita selepas semaya. Tak sesuai nak panjang. Sebab apa? Dalam semaya fardu kena ingat. Satu kesalahan. Silap-silap boleh jadi batal. Kalau kita duk banyak doa sini sehingga tinggal 2 rukun mazhab Syafi'i, batal semaya. Orang tak, lepas tu kalau tak tinggal serukun. Orang tak panggil ikut lagu tu. Ikut ni maknanya dia gini kalau kita baca dalam kitab fiqh pemahaman ulama, maksud ikut ju'ilal imam liyutamma bih. Tu imam ni dijadikan untuk diikuti. Ikut ni lagu mana? Apa maksud mu'tam tu? Diikut. Maknanya selepas dia Allah Akbar, kita selalu. Tu asal dianya. Jangan witikah lama. Beza selang masa tu lama tak lagi. Kalau sampai 2 rukun, tu imam pergi rukun 3, batal maya. Kalau mengikut mazhab Syafi'i. Dah ramai ulama kata bukan mazhab Syafi'i saja. Orang tak ikut tu. Biarlah pergi dulu aku. Banyak kerja lain lagi nak doa ni. Tak boleh kita main doa. Kena beringat atas dia tu. Sebab tu anda tekan semaya sunat. Semaya sunat lebih banyak sebenarnya. Nak berbanding semaya Jumaat ni. Baik, seterusnya. Yang kelima. Hadis ini mendedahkan rahsia besar dalam ibadat salat. Iaitu sujud bukan hanya rukun salat. Tetapi pintu kedekatan kita, keintiman rohani kita dengan Allah SWT. Hal tu kena masuk dalam kepala kita. Ni ruh salat, bincang tentang ruh salat. Yang keenam, melalui hadis ini, Nabi SAW ingin mengajar kita 4 perkara tentang salat. Melalui hadis ni. Hadis lain banyak lagi lah. Hadis ni. Yang pertama, ketinggian perbuatan sujud dalam Islam. Yang ketiga, doa paling mustajab ketika sujud. Doa paling mustajab ketika sujud. Yang ketiga, sujud adalah puncak khusyuk dalam salat. Orang yang benar-benar dekat kepada Allah ketika sujud akan keluar daripada salat dengan jiwa yang bersih dan hati yang tenang. Yang keempat, saranan untuk menghidupkan sujud dalam salat sunat. Kita hayati sujud dalam salat sunat. Yang ketujuh, para ulama berbeza pandangan. Adakah sujud lebih utama daripada qiyam dan rukun-rukun lain atau sebaliknya? Jadi kalau tengok orang ni nampak sujud lebih utama daripada qiyam ni. Sedangkan qiyam tu baca Quran tu. Subhana rabbiyal a'la. Nak banding dengan Quran. Tinggi Quran. Apa subhana rabbiyal a'la? Tu bukan Quran. Betul lah wahyu. Tapi wahyu bukan Quran. Quran ni kisah huruf tu boleh 10 ganjaran. Subhana rabbiyal a'la. Tu tak boleh. Muka dia bukan ayat Quran. Jadi ulama khilaf. Apakah berdasar pada hadis-hadis seperti ini, maka keadaan sujud itu lebih utama daripada keadaan qiyam. Kau lagu mana? Sama-sama rukun tu. Anda ambil Imam Nawawi lah sebab Syekh Ethiopi tu bincang panjang. Tapi anda duk baca tengok tu lebih kurang ya. Jadi kita ambil Imam Nawawi lebih lengkap. Apa dia Imam Nawawi kata? Ini tokoh besar dalam mazhab Syafi'i. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, dalam isu ini terdapat 3 pandangan. Kata Imam Nawawi. Yang pertama, memanjangkan sujud dan memperbanyakkan rukuk serta sujud adalah lebih utama. Lebih utama daripada qiyam tu lah. Maksudnya, pandangan ini dinukilkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Baghawi daripada sebilangan ulama.
Antara tokoh yang berpendapat bahawa memanjangkan sujud lebih utama daripada qiyam ialah Ibnu Umar, sahabat. Bagi dia kata sujud tu lebih utama lagi. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan sekumpulan ulama lain, dia kata memanjangkan berdiri, yakni qiyam, kerana ada Quran pada waktu itu. Itu lebih utama. Dalil mereka ialah hadis Jabir radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, bahawa Nabi ada sabda, afdalus salat tulul qunut. Salat yang paling afdal ialah yang panjang berdirinya. Qunut situ makna berdiri. Kayak qunut ni kita bincang dulu, banyak makna. Qunut ada makna doa. Qunut tu ada makna ketaatan kepada Allah. Qunut ada makna lama berdiri. Qunut makna lama berdiri. Kita bincang dah dulu. Khusus waktu. Dia kata hadis ni, hadis sahih. Hujah tambahan bagi yang mengatakan bahawa qiyam itu lebih utama. Zikir dalam qiyam baca Quran. Zikir dalam sujud tasbih. Tambahnya pula Nabi SAW diriwayatkan memperpanjangkan qiyam lebih daripada sujud. Itu sebagai tambahan maklumat. Lebih-lebih lagi, tambahan lebih lagi, Nabi diriwayatkan memperpanjangkan qiyam lebih daripada sujud. Sebagaimana terdapat dalam banyak hadis. Tadi baru kita baca kan. Tapi kalau sani sujud rukuk lebih kurang itu juga dia kata tu. Tak riwayat lain. Baik, tak apalah. Bukan nombor 1 tu sal macam mana tu. Nombor 3 tu. Pandangan yang ketiga. Kedua-duanya sama. Sujud dan qiyam sama kedudukan dia. 50-50. Kira-kiranya tak ada lebih kurang. Supaya. Dari segi keutamaan. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah bersikap tawakuf. Tidak memberikan keputusan muktamad dalam isu ini. Ishaq bin Rahawai. Jika pada waktu siang, maka memperbanyakkan rukuk dan sujud adalah lebih utama. Memperbanyakkan rukuk. Ni maksud dia nya kena itulah ni memperbanyakkan rukuk dan sujud, mana memperbanyakkan salat. Dia fokus pada banyak salat. Lebih utama. Jika pada waktu malam memanjangkan qiyam lebih utama. Bukan panjang rukuk tu. Pada siang hari tidak tu. Banyak salat. Maknanya pendek lah, tapi banyak salat. Tapi kalau waktu malam, semaya tak banyak pun tak apa. Tapi qiyam tu lama. Hak Nabi semaya lama ni bukan banyak, 2 rakaat ya. Kecuali jika seseorang itu mempunyai bahagian tertentu daripada baca Al-Quran yang perlu dibaca setiap malam. Maka memperbanyakkan rukuk dan sujud lebih utama. Memperbanyakkan semaya lah. Maknanya dah lah semaya. Banyak, baca panjang pula. Rupanya dia nak tasmik. Dia nak memperdengarkan baca Quran dia. Supaya hafiz-hafiz. Kadang-kadang hafiz ni malam tu dia baca banyak rakaat. Kadang-kadang rakaat pertama 10 muka surat, rakaat kedua. Sampai kadang-kadang berbelah rakaat. Dia maksud nak baca Quran. Tu. Tak apalah, baca Quran dalam semaya lebih besar lagi pahala. Kerana dia dapat menyempurnakan bacaan dan pada masa yang sama mendapat kelebihan rukuk dan sujud yang banyak. Imam At-Tirmizi menjelaskan bahawa Ishaq bin Rahawih berkata demikian. Ni pandangan yang ketiga. Ishaq bin Rahawih sebut kalau siang hari molek banyak semaya. Mana tersedut panjanglah qiyam tu. Tapi kalau malam panjang ke qiyam. Maknanya tak banyak, tak maya banyak, tak apa. 2 rakaat pada itu. Tapi panjang qiyam. Panjang qiyam ni maksud dia kita bincang dah dulu. Jangan dia ulai iftitah tu. Maksud memanjangkan qiyam ni baca Quran. Maksud dia. Jadi Imam Tirmizi dia buat ulas. Sebab apa Ishaq bin Rahawih kata begitu? Dia kata kerana para sahabat menggambarkan solat Nabi pada waktu malam dengan panjangnya qiyam. Sedangkan tidak disebut bahawa Nabi memanjangkan solat pada waktu siang sebagaimana malam. Tak ada sebut qiyam tu panjang pada waktu siang. Dia kata itulah maksud Ishaq bin Rahawih itu. Maksudnya Ishaq bin Rahawih ni antara ulama yang mengatakan rukuk ni ada fungsi dia khusus. Dia sama saja, sama-sama rukun. Gitu. Kemudian fadlus sujud. Kelebihan sujud ni kita bincang minggu hadapan insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.